Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tips nak khatam Quran dalam bulan Ramadan. Macam mana? Baik, mungkin ada di antara kita yang kata, "Ya Allah, Ustaz, macam mana nak khatam Quran yang bulan Ramadan? Tak ada masa dah Ustaz, tak ada waktu yang lapang." Ibu ayah, kalau nak tunggu kita lapang, memang tak ada waktu yang benar-benar kita lapang. Kita yang sebenarnya kena cari waktu untuk lapangkan diri kita membaca Al-Quran. Jadi macam mana kita nak khatam Quran dalam tempoh sebulan dalam bulan Ramadan? Ingat, kita berpuasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Al-Quran ada 30 juzuk. Kalau kita bahagikan, maka satu hari boleh baca satu juzuk. Banyak ustaz, nak baca macam mana banyak sangat ni? Kalau kita baca banyak macam tu, kita akan rasa berat, malas nak buat. Cuba kita bahagi-bahagikan. Sebagai contoh, lepas habis solat fardu subuh, kita baca 4 muka surat. Lepas habis solat fardu zuhur, kita baca 4 muka surat. Lepas habis solat fardu asar, kita baca 4 muka surat. Lepas habis solat fardu maghrib, kita baca 4 muka surat. Dan kalau nak baca lepas isyak, mungkin tak ada masa, tak ada waktu, kerana kita nak buat solat sunat tarawih. Jadi bila waktu yang sesuai, sebelum kita nak tidur. Sebelum kita nak tidur, kita baca 4 muka surat lagi. Maka dapatlah 20 muka surat, bermakna satu juzuk dah kita dapat baca pada malam tu. Dapat sesuatu, jom kita amalkan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan kita tahun ini, ibu ayah, kita dapat khatamkan Quran walaupun sekali, insya-Allah. Jom sama-sama kongsikan dan like banyak-banyak. Boleh?